Mesyuarat Menteri Kewangan dan Gubernur Bank Pusat ASEAN AFMGM ke-12 pada Khamis melancarkan Pelan Tindakan Dana Infrastruktur ASEAN AIF 2025-2028 yang bertujuan membangunkan infrastruktur ASEAN. Bagi maklumat lanjut, kita bersiaran langsung bersama Muzamil Abdullah. 2025 sehingga 2028 yang telah pun dilancarkan di Pusat Convention Kuala Lumpur pagi tadi, Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menzahirkan rasa bangga kerana menjadi tuan rumah bagi pelancaran fasa baru dalam pembangunan infrastruktur ASEAN. Dan beliau menekankan sejak penubuhannya pada tahun 2011 dan penggubalannya secara rasmi pada tahun 2012, AIF telah memainkan peranan penting dalam memenuhi keperluan infrastruktur yang amat meningkat dan diperlukan di rantau ASEAN. Malah sepanjang 14 tahun ini, beliau berkata dana ini telah menyumbang secara signifikan kepada pembangunan infrastruktur di ASEAN, pengukuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta integrasi serantau dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dan setakat ini beliau berkata AIF telah pun membiayai sebanyak 15 projek infrastruktur merangkumi pelbagai sektor antaranya pertanian, tenaga, air dan juga pembangunan bandar. Dan ini tentu sekali telah mengukuhkan hubungan yang erat di antara negara-negara anggota ASEAN dan memudahkan lagi aliran perdagangan serta meningkatkan akses kepada perkhidmatan dan sumber asas. Malah dalam ucapan beliau turut memberi penekanan terhadap ASEAN Catalytic Green Finance Facility ataupun ACGF yang telah pun dilancarkan pada tahun 2019 di bawah payung AIF. Inisiatif ini berfungsi sebagai pemangkin pembiayaan bagi projek-projek infrastruktur hijau, dalam erti kata lain bagi membiayai projek-projek yang mampan yang mesra alam. Menurut beliau, peralihan AIF ke dana ini merupakan satu detik yang amat penting dan menyokong projek-projek infrastruktur yang rendah karbon, yang mampan dan berdaya tahan iklim selari dengan matlamat pembangunan jangka panjang ASEAN dan secara globalnya dalam UN SDG. Dan pelan AIF 2025 ke 2028 ini telah pun mendapat sokongan daripada kesemua 10 negara ASEAN serta Bank Pembangunan Asia ataupun Asian Development Board. Dan sebagai pengerusi AIF dan juga pengerusi ASEAN bagi tahun 2025, beliau menzahirkan sokongan padu terhadap hala tuju strategik dana ini. Malah YB Menteri menegaskan bahawa Malaysia melihat AIF sebagai mekanisme penting untuk menangani cabaran infrastruktur di rantau ASEAN, terutamanya dalam aspek pembangunan yang mampan dan inklusif. Ini selari dengan tema ASEAN pada tahun ini, iaitu inclusivity dan sustainability. Jadi saya rasa itu saja maklumat dapat saya kongsikan kepada anda. Hari ini merupakan hari terakhir bagi AFMGM. Namun begitu, beberapa mesyuarat masih lagi dilakukan dan sedang dalam perancangan sehingga pada petang ini. Jadi teruskan menonton Bernama TV bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan mesyuarat ini. Bersama Abdullah kembali semula ke Wisma Bernama. Terima kasih.